Pada hari ini, dalam tahun 1969, persidangan Islam antarabangsa kali pertama dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin yang di-Pertuan Agong di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Persidangan selama seminggu ini disertai oleh seramai 100 orang perwakilan dari 23 buah negara Islam. Persidangan tersebut diadakan bagi memupuk semangat perpaduan, mencapai kemajuan dan menghapuskan kejahilan melalui jalan yang diredai Allah. Antara persoalan yang paling hangat dibincangkan dalam persidangan ini adalah mengenai masalah pembebasan Palestin dan penentangan terhadap kezaliman Yahudi. Pada akhir persidangan, beberapa ketetapan dipersetujui, antaranya berkaitan dengan pelajaran, perubatan, kekeluargaan serta penetapan puasa dan hari raya.